Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar murid-murid, guru-guru dan penonton setia TV PSS? Hai semua, saya Izara Nur Isyirah dan saya Ainur Mardia. Hari ini kami sangat teruja kerana ada sesuatu yang istimewa untuk dikongsikan. Kita akan bawakan liputan khas tentang program Outreach Alam Sekitar, Kempen Waterwise, Anjuran Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara dan BGB Konsendirian Berhad yang telah berlangsung selama 2 jam di Dewan SK Semabuk. Wah, seronoknya. Program ini bertujuan untuk mendidik murid-murid betapa pentingnya menjaga sumber air. Mari kita lihat aktiviti-aktiviti yang telah berlangsung. Sekarang bersama saya ialah Encik Masdi bin Abdul Karim, Pengarah Bahagian Perancangan Strategik SPAN. Assalamualaikum Encik Masdi. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Encik Masdi, boleh Encik kongsikan apakah tujuan utama program Outreach seperti ini dijalankan? Program Outreach Bijak Air SPAN ini adalah bertujuan untuk mendedahkan pada semua pelajar-pelajar sekolah untuk bagaimana cara kita nak menjimatkan air dan apakah kepentingan air kepada masyarakat. Okey, soalan seterusnya. Apa harapan Encik Masdi terhadap murid-murid yang menyertai program ini? Harapan kami di SPAN ialah apabila kami melakukan program ini adalah untuk memberi pendedahan awal kepada semua pelajar-pelajar bermula daripada peringkat sekolah hinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. Terima kasih Encik Masdi atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Sama-sama. Air amat berharga. Tanpa air tiada hidupan. Jom jadi pengguna air yang bijak, tutup paip, jimatkan air dan sayangi alam. Setiap titisan amat bermakna. Gunakan air dengan bijak, simpan untuk masa depan. Jumpa lagi dalam program TV PSS yang akan datang. Be water wise always.